Macam biasa kita akan baca doa kejap lagi. Kita baca doa kat depan ni. Sayang, terima kasih ya dia. Bersejalah. Saya kita duduk kat pondok ni, kita baca doa macam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Allahu Akbar. Hujan angin kau, bunyi bising kau korang. Okay, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat semua. So ini saya berada di lokasi hutan bunian, tapi saya tak ikut trek daripada bawah naik ke atas. Tak, kita terus naik kereta ke atas dan kereta saya dah jadi macam pamper yang penuh taik. Sekejap saya balik basuh-basuh lah sikit. Kita mulakan dengan mukadimah. Adakan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah, para rasul, para nabi, para sahabat seperjuangan rasul dan nabi, ahli waris kita yang masih ada ataupun yang telah pergi. Doa untuk diri kita sendiri dan juga kita selitkan doa untuk saudara-saudara yang tengah mempertahankan bumi Palestin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas. So geng, ada 3 laluan 1, 2 dan 3. Kita cuba masuk jalan ni dulu. Nanti kita akan terus ikut masuk dalam laluan ni, InsyaAllah korang. Yang mana nak kongsi rezeki, korang boleh tengok akaun yang dipinkan tu. Kalau tim kat situ ada QQ, korang boleh tengok QQ kat situ. Korang ni bantu lagi seorang kupang ke 2 kupang ke. At least ada juga geng rezeki siu. Kalau minyak pun tak lepas, malas dah saya nak live. Kan saya nak minta macam host lain satu hari sampai tas besar-besar kan, QQ sampai 500-600 tak korang. At least lepas modal bolehlah saya rotate kan. Ini kau kulak modal yang ada je mampus saya geng. Kan saya bukan kerja di TV3 kayak tadi. Tak. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok ni besar. Check out. Ha. Apa benda tu? Dengar suara ah? Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan QQ. Ramai. Auzubi kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ui, laluan ni mat. Boleh ke? Tadi lagi ingat suara borok je ke? Ketawa? Terima kasih. Terima kasih tak korang. Boleh bantu QQ geng. Tapi kalau korang tak ada, janganlah sampai memudaratkan korang. Contohlah korang ada RM10, korang bagi saya RM5. Tinggal korang RM5. Saya tak nak macam tu korang. Kalau ada rezeki lebih nak bantu-bantu. Kalau tak ada, it's okay. So saya tak tahu jalan ni ke mana. Adakah boleh lalu? Macam semakin menurun.
Kata dah baik. Sekejap kita tengok jap. Saya tak rasa saya pernah datang ni. Sini lalu ni. Tak pernah. Geng. Macam kawasan runtuh lah. Hari kaki naik baik insyaAllah. Macam gaung lah. Jom tengok dulu. Sekejap. Geng, tak boleh lalu lah korang. Hei. Pergi. Macam tanah runtuh. Nampak tak daripada sini ke situ? Tanah mendap. Itu apa? Yang tengah tu. Jangan cakap tali pinggang ah. Bukan kan? Gerak tak? Tak kan? Bukan. Assalamualaikum. Sekejap. Bismillah. Mata saya tak nampak ni. Nampak macam dia. Tak aku lah. Geng. Dia punya. Korang tengok lah. Apa saya nak tunjuk korang. Ni kalau orang tua-tua dia tak bagi masuk lah. Sebab lah korang tengok lah. Ini runtuhan. Saya tak tahu lah daripada apa kan. Pokok tumbang ke apa. Tapi macam kita nak kena masuk bawah ni. Kita nak kena masuk. Macam pak. Ada orang jalan. Assalamualaikum. Saya dengar orang jalan. Kalau orang cakap dengar. Assalamualaikum. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Hitam mati misyar rumah. Jangan saya tengok kat atas jap. Ini datang kau bawa alam kau. Bismillahirrahmanirrahim. Jap kita tengok dari atas. Boleh masuk tak sini? Boleh masuk tak ataupun nak ikut track yang asal? Ni boleh. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Oh. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laju dia berikut. Saya dengar step besar lah korang. Betul-betul saya dengar step besar. Dengar. Ada step lah. Itu jalan yang kita masuk tadi.
Takkan alam sebelah buat parti. Ada makan-makan ke? Saya tak bawa modal ni. Kalau makan free boleh. Kalau nak salang kaut, saya memang tak bawa modal. Okay, kalau dekat alam reality, alam kita ni, alam nyata ni, RZ member betul korang. Kat sini dia orang kuda geng. Kuda members. Berbagai-bagai kuda yang di Everest kan. Faham tak? Mungkin event yang dia pun anjurkan. Assalamualaikum. Belum nak kena. Kuda member. Hancur. Wih. Bismillah. Terima kasih tau. Macam makin kuat kan. Kita jalan ke depan, semakin depan semakin kuat kan. Oi, siapa? Wih, hari lagi. Terkejut sikit lagi. Tu apa dia? Kau nampak tak? Sekejap. Hai? Mata eh? Takkan binatang ah? Tu. Wah. Nampak tak kau? Tu. Dia sembunyi. Ada belakang tu. Nampak tak? Hai? Lapan. Oi, takkan selek korang. Takkan saya lekat. Leng hijau je. Hilang dah tak ada dah. Ini tempat lapang ni. Saya rasa saya pernah masuk sini. Wih, hari geng. Wih geng, saya tak tahu lagi geng. Saya nak cari rezeki. Tapi ni macam binatang yo. Tapi duk nampak mata satu yo. Dua mata. Dua. Sekejap. Dia turun bawah. Nampak tak dia turun?
Bismillahirrahmanirrahim. Zoom tu slide, saya terangkan lah korang. Saya terangkan lah, simple je korang. Saya terangkan, bukan saya tak nak terangkan korang, sebab keselamatan saya juga. Keselamatan saya juga. Bismillah. Tak ada bau, tak bau, tak ada bau. Kalau nak takut binatang tak apa, saya nak cari rezeki. Kan, lagipun saya pun dah tak lama dah. Kalau habis awal lagi, kan, kuranglah kesakitan sikit. Bismillah. Kita cuba ikut laluan depan lah korang. Tak ada lagi mata, tak apa, saya tak takut. Itu yang baik. Oi, geng, belakang saya, geng. Kita kena cari satu tempat untuk saya duduk kejap. Korang release saya punya sakit jap. Sekejap je. Bismillah, tawakal Allah. Nak sorang-sorang je korang. Sorang je. Saya duduk sini sekejap boleh ya? Korang. Macam lain tempat dia. Allah Allah. Lengah. Boleh tak, geng? Seminit boleh tak? Saya kena insyaAllah. Panas betul. Tak apa, geng, buat test is okay. Buat test is okay lah korang. Kalau korang ada rezeki lebih nak bantu, tak apa. Kalau tak ada is okay. Bantu typing, bantu share. Duk rasa macam tak dapat, geng, 1M. Betul saya cakap. Betul tak? 320 orang sahaja yang tapping. Ya, geng, saya tak answer macam host lain korang, saya tahu. Tapi bantulah tapping, free yo. Betul lah saya tak answer macam host lain. Bantulah saya tapping, free yo. Nak minta tas lagi lah korang, dah tak handsome. Siapa yang nak bagi? Terima kasih. Terima kasih. Biar thank you. Ya. Saya duduk kejap je, viewer dah keluar ke? Saya duduk kejap je, viewer dah keluar. Ya lagi nak tengok cemen. Kakak karaoke dah lah, tembak-tembak mengapi pula. Thank you, terima kasih. Thank you, terima kasih korang.
Saya boleh kawal kot. Mungkin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Selek kau. Selek kau. Kena sekejap je. Okey. Tak boleh duduk kot. Bismillah. Tak. Okay, terima kasih kawan. Terima kasih. Susah lah. Demam buat parah jadi macam ni. Bismillah. Terima kasih kawan. Yang kiki terima kasih. Moral rezeki saya dah kurang. Betul, thank you. Betul, thank you. Astaghfirullahaladzim. Jerit. Dengar tak? Dengar tak? Oi, apa tu? Hello? Siapa? Jangan. Siapa? Pelik ni, pelik. Saya tak rasa orang, sumpah ni apa korang. Kejap, cara dia jerit tu. Macam perempuan dalam sakit, dalam kesakitan, tengah merontong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Saya kena cek lagi sebab kereta saya kat situ. Sebab kereta saya kat situ. Cuma saya yang konsen rezeki. Foto bulan. Macam gerbang. Lagu tu saya tak tahu ke, dengar macam house sana. Muzik betul. Terima kasih kau punya lagu tu. Macam depan saya. Mungkin sebab kita kat atas bukit. Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
wahai Tuanku, jauhkanlah aku daripada haiwan berbisa, haiwan buas. Allahu Akbar. Apa nak start ni? Step besar belakang saya. Macam benda nak terekam kalau binatang buas. Lebih kurang macam tu. Tapi bila saya pusing tak ada apa, kosong. Macam mana kan dah baik. Dengar ke? Saya tak tipu. Kau dengar? Kau dengar sendiri. Abang Nafi, thank you. Step. Saya tak siap. Saya demam. Jadi dekat sini, apa, ibu ada tak kakak moderator? Motif kita, motif saya buat live walaupun tak sihat ni, saya nak jual tiket nak ke Indon 20 hari bulan. So kat situ saya akan berada Indon 4 hari korang. Dan saya akan live kat sana, InsyaAllah 2 hari open, 1 hari private di Indonesia. Dan 1 lagi private bila saya pulang daripada Indon, saya akan singgah di Hospital Gila Johor. Kita akan buat 2 hari private korang. Indonesia 1 hari, dekat Johor 1 hari. Jadi RM20 saja korang boleh DM moderator. Kan nanti dia akan guide korang. Saya buat dah tutup korang. Kalau saya pergi Indon, kalau macam ni jauh, tak boleh kan. Sebab tu kita buat tiket. Aduh, tak rasa kaki tu, kebas. Dia punya kebas tu. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada gelak. Ada yang ketawa. Apa tu? Apa tu? Kaki saya sakit bang. Tu apa? Apa yang naik ke atas tadi? Tak tahu siapa nampak benda putih naik ke atas. Kelawar burung. Besar kalau burung. Kelawar kecil Kalau burung okey. Burung hantu ke apa kan. Kalau burung mungkin burung hantu ataupun apa. Nampak putih besar. Kalau menyebab ni monyet kot. Monyet tak aktif malam. Salam semua yang beri salam. Salam Ustaz. Aku salam semua. Bunyi tu, bunyi binatang. Aku salam Kak Liza.
Salam semua. Saya buat. Orang buat apa? Saya rasa ada tim paruh datang sini. Ada tim paruh yang datang sebelum ni. Jadi dia orang buat obor. Menggunakan kayu ni. Tu. Saya balik ke lampu. Apa tu? Tu. Bukan dia. Tu. Yang terang tu. Aish. Hai, kenapa banyak lampu ah? Takkan monyet beramai-ramai ya? Kejap. Dekat sini bunyi macam-macam suara. Sini nampak macam banyak mata. Sekejap. Rasa pelik ah. Kejap. Tak pasti apa dia. Saya cuma pelik ni dekat sini suara ni. Saya tak tahu suara apa. Jom. Saya nak pergi tengok. Siapa tak tahu. Saya bawa salam semua. Macam punya anjing bodoh. Ke anjing eh? Bunyi anjing.
Bunyi kat belakang pula. Oh, tiang. Aku salah ya, bagi salah. Sikit malau. Sebab tu saya main-main lampu tu. Kejap terang, kejap slow. Sebab dia buatkan saya pening. Ada. Takut rebah je korang. Aku salah baris. Ni nak kat sesuatu kan. Saya salah bika. Coba thank you. Terima kasih untuk 500 orang yang tapping. Untuk cukup STM. Terima kasih korang. Sekejap. Kena minum ayak dulu. Kena minum ayak. Oh, wah. Kunci saya tak ada apa. Bunyi apa? Banyak geng, saya tak tahu beruk ke apa ni. Aduh. Saya buka pintu siap. Tak tahu mana. Bukan anjing, dia bunyi lain tu. Antara beruk ke apa kau saya tak tahu, tapi makin dekat. Terima kasih korang. Makin dekat. Cak saya dia main pening. Sana. Ada bunyi belakang itu. Kejap kau. Saya tak tahu benda tu. Sekejap. Asal binatang. Tak masuk pula kabel.
Saya tak tahu lagi apa benda ni. Betul saya cakap minyak tak ada tu yang saya risau tu. Geng, ada satu benda saya tunjuk korang macam kepala. Tapi bukan kot, saya rasa macam benda apa saya tak tahu. Ni batu, saya tahu. Ini saya tak tahu apa. Kepala tu Nas. Kura-kura. Ada. Kurang panjang. Saya nak sesuatu lagi tengok. Dekat jalan. Au. Jom, ini bayar ni. Tak tahu sangkut ke tak itu je. Tadi sangkut. Sekejap, bismillah. Tak. Aduh.